Saya juga bangga apabila salah seorang pegawai saya memaklum bahawa dia telah mewakili komuniti India dan Cina untuk menyumbang kepada umat Islam pada bulan Ramadan ini. Apa yang lebih menggembirakan saya ialah ianya dilakukan di dalam kawasan Parlimen Bukit Bendera. Jadi antara sumbangan yang dibuat oleh rakyat India dan Cina kita ni termasuklah sumbangan makanan untuk berbuka puasa di masjid, surau, pusat tahfiz serta pemberian duit raya di sekolah agama, kebangsaan dan juga sekolah tahfiz. Inilah saya kagum dengan semangat muhibah yang ditonjolkan oleh masyarakat kita. Walaupun ramai yang menyumbang ini bukan dari kalangan penduduk di dalam parlimen saya, namun saya tetap ingin berterima kasih kepada anda semua kerana telah melakukan satu kebaikan yang cukup begitu besar sekali. Dan tahniah kepada pegawai saya yang menunjukkan contoh teladan yang baik sekali terus dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum dan juga penganut agama.